A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu lagi setelah lebih kurang 6 bulan cuti ya. Cuti panjang ya. Okey, kalau ikut catatan apa ni yang terakhir 15 hari bulan 11. Kita berakhir pada ayat 65. Ya, hari ini kita sambung 66 surah Al-Isra. Insya-Allah. Yes. Ayat 66 surah Al-Isra. Page tu ini buku lain. Tak sama page. Yes, surah Al-Isra. Ayat 66 insya-Allah ya. Jadi alhamdulillah kita dah melangkah ke tahun baru. Tahniah semua. Selamat menyambut tahun baru Hijrah. Mudah-mudahan tahun-tahun yang dah berlalu Allah ampunkan dosa-dosa kita dan tutup kesalahan kita. Dan Allah bimbing kita untuk melangkah ke tahun baru dalam keadaan iman yang makin teguh insya-Allah ya. Amalan yang bertambah baik, hati yang bertambah lapang untuk kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala yang makin dekat insya-Allah. Bertambahnya hari, bertambahnya tahun tidak ada makna kecuali umur kita semakin singkat. Itulah hakikatnya. Apa dia? Pendeklah, ada sakit-sakit pendek. Tak ada sakit ke, sihat ke, tak, dia tak syarat. Tak syarat kan? Syarat dia hidup dan ajal sampai. Okey, insya-Allah ya, kita sambung ayat yang ke-66. 66. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri. Ya, ayat 66. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri litabtagu min fadlih innahu kana bikum rahima. Innahu kana bikum rahima. Itu ayat yang ke-66. Okey, jadi Allah mulakan ayat ke-66 ni dengan Rabbukum. Jadi kita tahu tujuan utama Quran ni ialah nak membuktikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunjukkan dalil-dalil yang nyata dan tidak nyata. Jadi apa pun yang dibicarakan dalam Al-Quran, dia balik-balik mengukuhkan akidah tauhid tu. Kan? Lepas dia cerita apa-apa, dia balik semula kat situ. Kan? Lepas tu bila cerita kukuhkan akidah tu, bawa pula isu-isu yang tak disampaikan. Jadi ini ayat ini juga adalah ayat yang berkaitan dengan tauhid lah ya. Nak memantapkan akidah tauhid kita, dan itulah yang asasnya. Sebab itu Nabi SAW bersabda, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk syurga insya-Allah. Jadi maknanya tauhid tu mesti diperkukuhkan sehinggalah
ke akhir hayat kita, biar kita mati dengan berpegang teguh kepada akidah tauhid tu. Kan contoh Nabi Yaqub alaihi salam kan, bila dekat dia nak mati tu, am kuntum syuhada iz hadara yaqubal maut iz yaqulu li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yaqub tu ketika dia nazak tu kan, dia berkata depan anak-anak dia, ma ta'buduna min ba'di, kamu nak sembah apa selepas aku. Kan maknanya dekat nak pejam mata tu pun dia nak memastikan anak-anak dia tak menyeleweng akidah. Ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kamu nak sembah selepas aku. Jadi anak-anak dia jawab, qalu na'budu ilahaka. Kan kami tetap akan sembah Tuhanmu. Ilahaka wa ilaha abaikat, Tuhan kepada datuk nenek kamu kan. Jadi tu jadi maknanya menunjukkan bahawa akidah tauhid ni kita tak boleh abaikan dalam setiap masa. Mudah-mudahan itulah kalimah yang kita akan mati nanti. Ya, jadi di sini salah satu daripada bukti yang Allah nak tunjuk keesaan dia. Ya, jadi Allah sebut Rabbukum, Rabbukum, Tuhanmu. Jadi ikut ahli tafsir, kenapa Allah tak kata Allah? Kan? Kenapa ganti daripada Rabbukum ni? Allah boleh je kata Allahul Ladzi, kan? Tapi Allah guna Rabbukum. Rabb, sebab Rabb ni dia menunjukkan sifat rububiyah dia. Rabb ni maknanya Tuhan yang mencipta, yang menjaga, yang mengurus, yang bertadbir, yang dia ada kaitan dengan tarbiyah kan. Rabbayu tarbiyah. Tarbiyah tahu apa makna? Didik, kita katakan. Jadi kalau bayangkan kalau didik anak tu, dia bukan saja ajar mana baik, mana tak baik, mana patut buat, mana tak patut buat kan. Jadi didik ni dia merangkumi, jaga dia, kepentingan dia, pastikan dia sihat. Apa lagi keperluan-keperluan dia rohani, jasmani, akli, kan. Jadi didik itu bukan saja nak ajar, pandai baca, pandai tulis, lulu periksa, itu tak kan. Jadi didik itu dia merangkum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia, itulah Rabb tu, dia maha mendidik. Kan, dia mencipta, dia mengawal, memenuhi segala keperluan. Jadi Allah nisbahkan dia pada kamu, Rabbukum, Tuhan kamu. Kan, Tuhan kamu, maknanya Tuhan yang cipta kamu, yang beri rezeki pada kamu, yang jaga kamu, yang sediakan keperluan kamu. Tu kan. Jadi tu hikmahnya kenapa Allah tak letak nama dia Allah tu, istilah Allah kan. Tapi dia guna Rabbukum, dan dinisbahkan pula kepada kamu, Rabb, Tuhan kamu, supaya kita rasa lebih dekat. Jadi apa yang dia buat? Rabbukum yuzji lakum. Yuzji ni maknanya apa dia? Ya, menggerakkan kan. Yuzji maknanya menggerakkan lah, dia kata kat sini. Maknanya membuatkan lakumu al-fulk. Fulk ni kapal atau sampan atau perahu, apa-apalah yang dalam air tu. Fil bahri. Fil bahri ni dia kata laut, tapi bukannya semestinya laut yang berombak tu. Bah ni maknanya air yang banyak, termasuklah sungai. Sungai Perak ke, Sungai Pahang ke, Sungai Kelang ke kan. Jadi maknanya al-bahru tu bukan saja merujuk kepada laut, tapi dia merujuk kepada air yang banyak, termasuklah juga sungai-sungai dan kolam-kolam yang besar tu. Jadi yuzji maknanya itulah yang menggerakkan, memperjalankan ke apalah kata-kata. Jadi menjadikan kapal tu boleh berjalan lah atas air kan.
Berlayarkan. Carilah istilah yang bagus-bagus kan. Jadi yang penting kita faham maknanya yang menyebabkan kapal tu boleh berjalan, meluncur atas air yang banyak tu kerana Allah yang buat tu. Kan, Allah yang izinnya. Jadi yusji lakum. Ni sekali lagi Allah sebut lakum, untuk kamu. Jadi kapal tu boleh berlayar, bukan saja-saja nak berlayar, tapi berlayar untuk memenuhi keperluan kamu. Lakumul fulk. Litabtagu min fadli, untuk kamu mencari kurnianya. Fadli ni ahli tafsir mentafsirkan berniaga. Maknanya nak pergi berniaga dari satu tempat ke satu tempat. Tapi dia lebih umum. Kurnia Allah ni dia bukan merangkumi juga khazanah yang ada dalam air tu sendiri. Kan dalam laut tu kan banyak khazanah-khazanah yang untuk manfaat kita kan. Mutiaranya, apa lagi yang makanan, sumber makanan, kan, perhiasan, macam-macam lah kan. Jadi kenapa Allah sebut laut kat sini ialah kerana bumi ni kan dia terdiri daripada daratan dan lautan. Daratan dan lautan. Dan darat ni dia lebih sikit daripada laut kan. Betul tak? Berapa? 1/4 ke apa? 1/3 ke 1/4 daratan berbanding dengan air. Berbanding dengan air. Jadi kita kat darat ni perjalanan kita lebih mudah berbanding dengan dalam laut. Kan dalam laut dia satu wasilah je, ada kapal je. Yalah, maksudnya kapal ke sampan ke rakit ke, maknanya ada alat kan. Mesti ada alat yang sesuai baru boleh berjalan, bergerak dalam air tu. Kalau nak berenang pun jauh mana je. Kan kalau tak ada kenderaan. Tapi darat lebih senang. Nak berjalan kaki pun boleh. Betul tak? Tak perlu ada kenderaan. Boleh nak jalan kaki. Cuma larat tak larat lah. Kan? Jadi selain daripada jalan kaki banyak wasilah ataupun kenderaan. Ada apa ni? Basnya, motosikalnya, kereta apinya, macam-macam kan. Lepas tu senang boleh buat jalan, ya tak? Kalau kata bukit ke hutan ke boleh tebas buat jalan. Tapi lautan tak ada jalan kan. Kecuali ada ya. Buat ECRL pada kereta baru. Kan. Macam tu. Jadi kemudahan untuk manusia berjalan dalam laut tu, dalam sungai tu, berjalan ke belayar lah orang panggil dah, orang tak panggil berjalan. Kan, berlayar dalam laut tu, siapa yang buat? Itu yang Allah nak tekankan tu. Kalau Allah tak mudahkan kan, dan dia kata sumber utama yang menggerakkan tu adalah angin tak? Jadi kalau dulu dia sepenuhnya bergantung pada angin kan, ada layar tu. Tapi sekarang ni dah makin canggih lah kan, makin canggih lah dengan enjinnya. Lepas tu kapal pun makin besarnya apa. Jadi tapi kalau Allah tak izin, tak akan ke mana. Kisah apa? Titanic tu kan. Tahu apa Titanic tu? Kan masa tu semua orang dah yakin dah dengan bina kapal yang cukup gah. Tak ada orang sangka dia boleh tenggelam kan, boleh karam tu. Sebab macam-macam orang kata peralatannya, teknologinya, apa-apa benda lah semuanya kan. Tapi rupanya ada juga yang tak diduga kan, pergi langgar apa, muka ais kat bawah ya. Tak dan berapa hari
Berapa jam ya kan? Setelah dilancarkan terus terlanggar, habis. Itulah. Kan? Ya. Apa dia? Tak, dia cakap jam. Okey. Jadi maknanya itulah yang Allah nak suruh manusia fikir. Manusia fikir. Jadi Allah yang menjadikan manusia boleh berlayar dalam lautan tu. Tengok lautan tu, ya Allah kan. Ustazah ingat tengok video Dr. Fauzia kan, bila dia lepas dia balik dari FFC tu, Freedom Flotilla kan. Jadi berapa hari duduk atas laut tu kan. Berapa hari. Jadi sepanjang masa tengok laut je. Saucana mata memandang. Tapi satu pengajaran yang Ustazah rasa terkesan kan, apa yang dia cakap. Dia kata bila tengok laut yang luas tu, yang tak tahu mana hujung, sana tak ada tujuan, sini tak ada hujung. Jadi dia kata dia teringat ayat Quran kata, kalaulah semua air laut ni digunakan jadi dakwat untuk menulis kalam Allah, tak habis kalimah Allah sampai kering air laut. Itulah dia kata, maknanya rasa betul luasnya laut ni kan. Seluas-luas ni kalau habis digunakan untuk tulis ilmu Allah, tak habis lagi nak tulis. Bukan tak habis tu, tambah lagi tujuh lautan yang lain. Masya Allah. Jadi kata memang nampak sangat luas tu. Ya Allah, banyaknya ilmu Allah kan. Tu. Kalau dakwah ni secawan ni pun dah banyak mana dah boleh tulis kan. Kalau satu cawan ni pun ilmu kita tak habis. Habis dah ilmu kita, air ni tak luar lagi. Betul tak? Kalau nak tulis, kalau kita gunakan sebagai dakwah. Ilmu kita dah habis, air tak luar. Tapi ilmu Allah, air kering, ilmu tak habis. Masya Allah. Jadi itu antara pengajaran. Jadi apa yang Allah nak tekankan di sini, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kelemahan kita manusia. Boleh buat kapal canggih macam mana pun, kalau Allah tak izin, kapal tu tak boleh berlayar. Okey. Itu ayat yang ke-66. Innahu kana bikum rahima. Jadi Allah tekankan di sini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala izinkan tu. Kenapa? Sebab dia bikum rahima. Dia sesungguhnya dia bikum dengan kamu sangat penyayang. Itu kita tengok dalam bahasa yang Allah gunakan ni, kalau ikut dalam bahasa Arab kan, dia sepatutnya sebut innahu kana rahiman bikum. Sesungguhnya dia maha penyayang pada kamu. Tapi nak memberi penekanan, dia sayang sangat kat kamu tu, dia sebut kamu dulu. Kana bikum rahima. Dia adalah dengan kamu sangat penyayang. Begitu juga yang tadi, yuzji lakumul fulka. Kalau ikut bahasa biasa, dia sepatutnya sebut yuzji al-fulka lakum. Melayarkan kapal untuk kamu. Tapi nak memberi pengkhususan. Nak highlight apa yang Allah buat ni untuk kamu. Jadi sebut kamu dulu. Yuzji lakumul al-fulka. Yang ni pun kana bikum rahimah. Jadi biasanya kalau suatu yang nak diberikan penekanan, dia sebut dulu. Kan contoh kalau dalam Al-Fatihah kan, sepatutnya kita kata na'buduka. Tapi nak beri penekanan bahawa yang kita sembah tu dia je, kita sebut dia dulu. Iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in. Kalau ikut susunan biasa sebut na'buduka. Nasta'inu bika. Gitu. Jadi macam ni. Banyak dalam bahasa Arab dia
Dia punya balarah dia, sastera dia. Jadi dengan tukar kedudukan pun dia membawa makna tersendiri. Okey. Kan Nabikum rahimah, sangat-sangat penyayang. Okey, kemudian sambung ayat 67. Wa idza, sambung lagi sebenarnya ni. Dia cerita sama ya. Jadi dengan Allah mempersiapkan memudahkan laut tu untuk kita berlayar. Jadi tengah senang-senang berlayar tu tiba-tiba wa idza massakumud-durru. Bila kamu ditimpa kesusahan. Ya, massakumud-durru. Jadi durru ni maknanya seperti datangnya ribut ke, angin kencang ke, itu dia ya. Kapal bocor ke, tak kira lah. Ad-durru ni maknanya bahaya ataupun kesulitan. Ya, kamu ditimpa kesulitan, kesusahan. Dhalla man tad'una illa iyyah. Dhalla man tad'una illa iyyah. Maknanya hilang. Dhalla ni makna dia perkataan dhalla ni maknanya sesat. Kan? Tapi maksud di sini hilang orang-orang yang kamu sembah. Tad'una ni maknanya yang kamu sembah. Melainkan dia. Maksudnya bila berlaku kesulitan, macam kapal nak karam ke, angin kencang ke, masa tu kamu tak ingat dah. Tak ingat benda-benda yang kamu duk sembah selama ni. Kamu sembah berhala ke, kamu sembah matahari ke, kamu sembah apa, kamu tak ingat tu. Tiba-tiba yang teringatnya Tuhan. Apa-apalah Allah. Kalau orang yang tak beriman mungkin tak tahu nama Allah kan. Oh my God lah, apa kan. Ya Tuhan kan. Jadi Ustazah ada baca satu kisah benar lah seorang ateis. Seorang ateis. Dia memang tak percaya Tuhan. Kan, dia selalu duk ejek lah orang yang sebut pasal Tuhan ni. Dia cakap apa? Alah, kalau Tuhan kau tu ada, kenapa dia tak tunjukkan diri dia? Dia kata. Kan, dia memang orang kata apa, pekat sangatlah menolak kewujudan Tuhan ni. Jadi, satu malam dia tidur, dia mimpi. Dia mimpi dia nak lemas. Kan, maknanya dipukul ribut macam manalah dalam laut tu. Tiba-tiba dia panggil, oh my God. Kan, dia pun panggil Tuhan lah. Lepas tu dia tersedar kan. Tersedar dia, macam mana dia boleh panggil Tuhan? Dia selama ni tak percaya Tuhan, dia kata kan. Dia menggeletarlah ketakutan. Lepas tu dia tertanya-tanyalah diri dia. Kenapa pula dia panggil Tuhan? Kan? Jadi dia duduk dalam keheranan. Lepas tu, esoknya dia mimpi yang sama. Dia mimpi yang sama, maknanya panggil Tuhan. Panggil Tuhan juga. Jadi, dia pun terfikir, kenapa dia pergi panggil Tuhan? Dia tak percaya Tuhan. Itu maknanya fitrah dia kan. Fitrah. Jadi, lama-lama tu, dia buat keputusan, dia baca Quran lah, dia kata. Kan, Islam tu percaya Quran ni daripada Tuhan ke apa kan. Dia pun mula buat keputusan nak baca Quran. Kan, nak mencari jawapan mimpi dia tu. Dia baca Quran. Bila dia baca Quran, baca-baca dia jumpa ayat ni. Kan, wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dia kata, macam mana Muhammad ni, kan? Muhammad boleh cakap tentang keadaan orang yang nak karam dalam laut. Sedangkan Muhammad tu duduk kat padang pasir, dia sendiri tak pernah berlayar. Kan, dia sendiri tak pernah berlayar. Jadi macam mana Muhammad boleh tahu dengan terperinci keadaan orang yang nak lemas tu? Jadi itu dia timbul persoalan lah kan. Macam mana, dari mana Muhammad tahu? Orang nak lemah dia panggil Tuhan. Dia sendiri tak pernah berlayar dan tak pernah ada pengalaman tu.
Jadi itu dia fikir. Jadi alhamdulillah lah. Lepas tu dia kata, mesti ada yang bagi tahu Muhammad yang lebih mengetahui. Kan, yang Maha mengetahui. Jadi tak ada jawapan lain lah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti Quran ni bukan rekaan Muhammad. Kan? Bukan rekaan Muhammad. Jadi macam itulah. Lepas tu ada satu kes sahabat Nabi. Pernah dengar ada nama dia Ikrimah bin Abu Jahal? Ikrimah, anak Abu Jahal. Jadi dia ni ikut ayah dia lah, memusuhi Nabi SAW kan. Jadi sangat musuhi. Jadi bila Nabi SAW berjaya buka Mekah tu kan, Nabi ampunkan semua orang kan. Nabi ampunkan semua orang, kecuali ada berapa orang yang Nabi tak ampunkan. Jumpa kat mana-mana, walaupun bergantung dekat dinding Kaabah pun bunuh. Kan. Jadi antara orang yang tak diampunkan ni Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi Nabi kata beberapa orang lah. Saya pun lupa nama-nama orang lain. Tapi saya ingat Ikrimah lah. Jadi Ikrimah ni, bila dia tahu dia ni akan dibunuh, dia lari. Dia lari. Dia lari sampai ke pantai. Kan, lari-lari sampai ke pantai. Dan masa tu dia jumpa kapal yang nak berlayar ke Yaman. Dia pun nak tumpang kapal tu. Jadi di Mekah, isteri dia dah masuk Islam. Isteri dia masuk Islam, Hakim. Jadi dia ni cuba jumpa Rasulullah SAW, minta syafaat lah. Kan, dia kata Ikrimah dah lari, dia nak minta lah ampunkan dia. Maknanya nak minta pengampunan untuk Ikrimah. Jadi ialah dia merayu-rayu, Rasulullah pun lembut hati. Dan kalau Ikrimah balik, dia akan ampunkan. Itu power jugalah isteri dia kan. Kan, power lah juga. Ni kena iktiraf lah, wanita kan, berani. Betul tak? Berani. Tak adalah cinta pada suami tu kan, walaupun belum Islam, sanggup tu pergi jumpa Rasulullah. Tak adalah kata lantak dia lah, dia nak kafir sangat, biar mampus dia. Tak ada kan. Pergi cuba merayu dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah janji akan ampunkan Ikrimah. Jadi dia pun pergi cari Ikrimah. Ni drama sikit ni. Jadi drama, dia pergi cari Ikrimah ditemani oleh hamba dia. Hamba dia lelaki lah kan. Bayangkan, hamba ni jahat. Satu tempat tu dia cuba nak rogol Hakim ni. Tapi Hakim berjaya lepaskan diri lah kan. Lepas tu dia pergi sorang-sorang sampai ke pelabuhan tu. Masa tu Ustazah tak pastilah masa dia sampai tu Ikrimah dah berlayar atau belum kan. Jadi tapi masa dia berlayar tu, masa berlayar tu dah jumpa isteri dia ke belum. Tapi masa berlayar tu tiba-tiba kapal nak karam. Kapal ni nak karam. Jadi orang-orang yang dalam kapal tu kata tak ada yang akan menyelamatkan melainkan Allah. Jadi dia kata mintalah tolong dengan Allah. Kan, Ikrimah kata aku lari daripada Allah lah, apa nak minta tolong dengan Allah ni. Kan mula-mula tu. Tapi akhirnya dia kata kalaulah Allah boleh selamatkan dia dalam lautan ni. Ini Ibnu Katsir tulis, kalau Allah boleh selamatkan dia dalam lautan, dia kata atas darat lagilah dia boleh selamatkan. Jadi dia pun berjanji. Dia kata kalau dia selamat, kalau kapal ni selamat,
dan boleh mendarat balik, dia akan jumpa Rasulullah dan akan beriman. Jadi macam tu. Lepas tu dia selamatlah. Dan dia jumpalah isteri dia yang dah sampai kat pelabuhan tu, dan isteri dia bagi tahu Rasulullah akan ampunkan dia. Dia kata, dia ajak baliklah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah lah dia jadi muslim yang baik kan, akhirnya mati syahid. Akhirnya mati syahid, alhamdulillah. Jadi itulah kisah hidup ni, jadi kita boleh hukum tengok yang sekarang kan. Tengok jahat sekarang, ahli neraka engkau. Tak boleh kan. Kita tak tahu Allah nak bagi dia hidayah bila kan. Walaupun kita nampak sekarang dia lagi jahat pada kita kan. Tak tahu boleh jadi dia yang mati syahid, kita tak pun. Jadi tak boleh menghukum, tuduh orang ahli neraka ke apa. Tak boleh. Okey, jadi jadi maknanya itu fitrah memang bila dalam keadaan yang sangat terdesak, dia fitrah itu yang selama ni dia tak beriman tu, kenapa ditutup oleh ego kan, nafsu, didikan, budaya macam-macam. Bila dalam keadaan yang memang tak ada lain dah tempat nak bergantung, yang pertama kita ingat tak ada lain, fitrah kita kembali kepada pencipta dia. Ingatlah Tuhan, tak kiralah sebut apa dalam bahasa yang ni. Satu lagi Ustazah nak cerita tentang orang tak percaya Tuhan. Sekarang ni dia ni pakar bahasa, profesor kan dalam bahasa. Jadi Ustazah sekarang banyak tengok dia punya tafsir. Nama dia Fadil As-Samarai, orang Iraq. Jadi dia ni dari kecil memang dididik dalam kalangan yang beragama lah. Tapi bila dia besar, dia belajar, ambil macam-macam, dia jadi etis. Dia tak percaya Tuhan. Dia kata dia tak nampak bukti mana ada Tuhan ni. Kan sampai dia jadi profesor ni. Kan, jadi tapi dia tetap mencari. Nak cari juga bukti nyata. Kenapa yang kata Tuhan tu ada, nak tengok. Itulah kata Allah tutup hati kan, tak nampak, padahal diri dia tu yang pandai macam tu kan. Jadi satu hari yang ni Allah nak tunjuk kan, dia tengok nyamuk. Dia tengok nyamuk ni, wallahu alam lah, Ustazah pun tak baca lah tempat lain tentang nyamuk ni. Ustazah dengar dia cerita je. Jadi dia kata nyamuk ni bila dia nak bertelur, dia dah bertelur dalam air. Betul ke? Dalam air dah, dia kata dia maknanya atas daun ke. Okey. Jadi dia kata bila selepas dia bertelur dia mati kan. Tahu betul ya? Jadi selepas dia bertelur dia mati. Lepas tu anak-anak tu menetas kan. Jadi anak-anak tu menetas tanpa ibu dah. Mak je dah mati. Jadi anak ni tak pernah jumpa ibu. Jadi dia kata, kemudian bila anak ni tak pernah jumpa ibu, dia membesar dan dia bersikap seperti mak dia. Maknanya kitaran yang sama. Kitaran yang sama. Jadi dia kata, macam mana dia boleh ikut mak dia? Sebab mak dia tak pernah jumpa dia. Tak pernah ajar dia. Jadi itu dia pun terfikir, mestilah ada sesuatu yang ajar dia tu. Jadi siapa yang ajar dia? Itu dia terfikir, ada pencipta lah kan. Kalau tak, macam mana dia boleh pandai dan dia buat sama dengan apa yang dibuat oleh mak dia. Walhal mak dia tak pernah ajar dia, malah tak kenal pun mak dia. Itu salah satu yang dia mula sedar bukti adanya Tuhan. Lepas tu satu lagi dia kata, dia tengok telur.
Jadi telur ni dia nak menetahkan mak kena ram. Ram kan. Itik dia mengeram tak? Itik. Tak tahulah. Jadi dia kata ni ada penternak ni, dia nak ramkan telur ayam dia. Jadi dia tak cukup sebiji. Tak ingatlah dia nak ramkan berapa biji entah. Dia nak ramkan dia. Jadi dia kumpulkan telur ayam ni, tak cukup sebiji yang dia target. Jadi dia ambil telur itik. Nak cukupkan tu. Letaklah sekali dengan telur ayam. Jadi ayam ni pun ram lah kan. Ayam ni ramkan telur tu. Sampai masa keluarlah anak kan. Keluarlah anak ayam. Dan seekornya anak itik lah. Sebab telur itik dia kata. Lepas tu dia kata, bila anak ni keluar jadi anak ayam, anak itik. Jadi anak ayam ni kan ikut mak dia lah. Kan? Tapi tengok dia kata, anak itik ni dia pergi berjalan cari kolam. Kan dia tak bersama dengan anak ayam tu kan. Anak ayam kan tak adalah pergi berenang kat dalam kolam kan. Jadi tiba-tiba anak itik ni seekor, dia kata seekor-seekor dia pergi ke kolam dan berenang. Mana pula anak itik ni pandai kan. Dia keluar daripada telur, diramkan oleh ibu ayam, tapi dia tak ikut ayam. Jadi itu dia, daripada situ baru dia macam tersedar betul ada Tuhan yang mencipta. Alhamdulillah. Jadi dia memang dah pakar, dia pakar bahasa kan. Jadi maknanya dia punya pemerhatian dia kepada setiap ayat Quran tu, Masya Allah. Dari sudut bahasa memang sangat kagum lah. Macam mana Allah pilih perkataan ni, Allah tak pilih perkataan lain. Kenapa kat sini Allah cakap macam ni, kenapa tempat lain macam tu. Memang hebat. Alhamdulillah lah. Jadi tapi itulah Allah uji dengan dia sesak dulu. Padahal dia kecil, dia dididik apa Quran. Tapi itulah kan, nak cerita perjalanan hidup orang ni macam-macam. Tu. Ya. Macam itulah. Gini. Jadi maknanya sekarang ni Allah nak balikkan kita kepada fitrah, di mana setiap kita memang secara fitrahnya memang beriman kepada kewujudan Tuhan, kewujudan Allah. Tapi kadang-kadang itulah kita dilalaikan oleh budaya kan, ataupun didikan yang kita terima, ataupun kan ego kita dan sebagainya. Tapi bila fitrah tu akan menyerlah apabila kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat sangat-sangat diuji sangat. Dalam suasana yang kita rasa tak ada orang dah boleh tolong. Masa tu mak tak panggil kan. Tak panggil mak, tak panggil ayah, tak panggil apa. Panggil Tuhan je. Dulu saya pernah tanya student kan, kalau awak bawa kereta kan, tiba-tiba kereta tu nak jatuh gaung kan, agak-agaknya masa tu awak panggil siapa? Panggil mak ke panggil ayah, panggil apa? Dia orang kata panggil Tuhan. Kan. Tu betul, saya pernah tanya kan dalam kelas, kalau awak bawa kereta tu nak menjunang dah masuk gaung, awak panggil siapa? Panggil Allah, dia kata. Panggil Allah. Itu maknanya fitrah. Dia orang spontan jawab, dia pun terfikir dia akan panggil Allah. Okey. Jadi hilanglah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah melainkan Allah. Tak ada dah ingat lain. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Tapi manakala Allah selamatkan kamu ke daratan, a'radtum, kamu enggan balik, berpatah balik, lupa balik. Wa kanal insanu kafura, dan manusia ini sangat-sangat kufur. Kafur ni maknanya sangat-sangat kufur. Kufur di sini ialah tidak bersyukur. Ya, kafur maknanya sangat-sangat
mengingkari kebenaran. Jadi kafur ni dia guna apa? Dia panggil sirah mubalarah. Maknanya kafur maknanya sangat-sangat kufur. Sangat-sangat tak mengenangkan jasa. Sangat-sangat tak mengingati nikmat. Kalau orang yang sangat bersyukur tu dia panggil syakur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Syakur ni sangat-sangat bersyukur. Lawan dia kafur. Kafur tu sangat-sangat kufur. Sangat-sangat kufur. Kalau malas, kasul. Kalau kaslan, malas. Kalau kata kasul tu maknanya sangat-sangat malas. Dia wazan wazan apa? Wazan faul. Ni ka bagi atas, lepas tu bagi depan ada waw. Kafur, syakur. Kalau malas, kasul. Kalau malas, kasul. Ni tapi semua rajin kat sini. Saja je nak bawa contoh je. Bukanlah nak kata orang kat sini malas. Okey, jadi wakanal insanu kafura, dan adalah manusia itu sangat-sangat kufur. Jadi maknanya bila susah barulah ingat Allah, baru ingat Tuhan. Tapi bila Allah yang selamatkan, dah lupa balik. Jadi yang ini Allah cabar kan. Ayat yang berikutnya ni Allah kata dah bila kat darat lupa kan. Jadi Allah kata apa? Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Jadi maknanya Allah suruh fikir, adakah kamu rasa selamat bila kamu duduk atas darat tu tak ada bahaya? Yakhsifa ni maknanya tenggelam dalam bumi macam korun tu. Jadi maknanya kalau Allah boleh karamkan kita masa dalam laut tu, jadi masa atas darat ni, apa yang menyelamatkan kita kalau Allah tiba-tiba belah bumi, kita tenggelam dalam tu? Jadi apakah Allah tak mampu nak tenggelamkan kita? Khasifah ni maknanya tenggelamkan. Terbelah bumi itulah kan, terjeruh. Ingat tak tahun lepas ke yang seorang hamba Allah tu duduk berjalan dekat depan Masjid India tu kan? Kita tak adalah nak kata itu hukuman dia kan, tapi maknanya siapa sangka kan, jeruh kat lubang tu tak jumpa sampai sudah. Tak ada apa-apa signal kan. Jadi maknanya kalau kata kat dalam laut rasa bimbang kan, kemudian bila dipukul ribut ke ombak ke rasa tak selamat, minta tolong Allah. Jadi masa duduk berjalan senang-senang selamat atas darat ni tak ada bahaya ke? Jadi adakah kamu rasa selamat? Allah akan tenggelamkan kamu di bumi ni, di darat. Arbar lawan dia bahr. Bahr kan, di darat. Au yursila alaikum hasiba, ataupun Allah hantarkan hasiba. Hasiba ni maknanya angin atau hujan yang mengandungi batu. Angin kuat lah dengan ada batu sekali. Kan? Au yursila alaikum hasiba. Dia kata hasiba ni, dia kata hujan yang mengandungi batu. Jadi maknanya bahaya boleh datang di mana-mana dalam bentuk yang Allah tahu kan. Jadi janganlah bila rasa naik atas darat je selamat. Kan dah selamat tu dah lupa dah Allah. Jadi adakah kamu rasa selamat ya? Macam korun tu tiba-tiba tenggelam dia dengan segala harta benda dia kan. Sampai sekarang harta dia jadi apa? Jadi taruhan atau korun.
Dah. Yang tenggelamnya kat mesin tu kan. Mana ada kat tempat kita atau korun. Ya. Summa la tajidu lakum wakila. Jadi kemudian bila Allah datangkan bencana macam tu, tidak ada penolong bagi kamu. Tak ada. Jadi maknanya jangan rasa selesa, jangan rasa selamat walaupun berada di atas darat. Jadi bahaya tu bukan saja ketika berada dalam laut ataupun dalam air. Tapi atas darat pun banyak bahaya. Kalau sekarang ni banyak bahaya atas darat dah. Hilang kat gunung lah. Hilang ke tengah daki gunung lah, jatuh dalam gaung lah, accident. Tiba-tiba kan keluar sekolah pun boleh kena langgar. Tak boleh nak bayangkan budak-budak tu, ya Allah. Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan minar rih fayughriqakum kama bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Jadi ataupun Allah boleh saja dia kata Allah kembalikan kamu sekali lagi ke laut. Jadi mungkin lepas ni kamu balik berlayar di lautan, kemudian Allah akan hantar lagi angin ribut kencang sehingga kamu tenggelam dengan sebab kamu kufur. Jadi artinya perkara bahaya itu boleh berlaku dengan sebab kekufuran kamu. Kemudian ialah kali pertama ni engkau selamat, Allah selamatkan. Lepas tu bila kamu naik ke darat, kamu jadi sombong, kamu ingkar, kamu lupa Allah. Kemudian kamu pergi berlayar lagi, apakah ada jaminan kamu tak akan dipukul ribut lagi. Jadi kalau Allah datangkan ribut sekali lagi, tidak ada yang dapat menolong kamu. Itulah dia Allah nak bagi satu gambaran bahawa kita hidup di atas muka bumi ini, di mana pun kita berada, sama ada di darat atau di lautan, kita selamat dengan pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingkar, tak kira kita berada di darat atau di laut, jika Allah nak datangkan bencana, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dia kandungan ayat yang ke-66 hingga 69, insya-Allah. Ya. 66 hingga 69. Habis dah 69. 70 ni cerita lain pula. Okey. Habislah dulu setakat tu, insya-Allah. Kita buka soalan lah.